Guys, kalau korang nak buat kerja-kerja delivery, phone ni adalah salah satu peranti yang paling penting, paling utama yang mesti korang ada. Okey, ibarat kata kalaulah tak ada phone ni, maka tak jalanlah kerja-kerja kita. Alright, so untuk nak pilih phone, korang tak boleh pilih phone yang hanya tengok kamera sahaja tau. Okey, untuk nak buat kerja-kerja delivery ni, korang kena pastikan phone yang korang beli tu mestilah bateri tahan lama, GPS yang stabil dan juga kamera mestilah jelas. So apa kata dalam video kali ni aku senaraikan antara 5 jenama telefon yang berbaloi, yang mampu untuk dimiliki bagi buat kerja-kerja delivery. Yang paling penting, semua ni adalah telefon jenis Android, tak ada iPhone ya. So kalau korang nak tahu brand apa, jenama handphone apa yang tahan lama ni, jom tengok video ni sampai habis. Nombor 5 adalah Samsung Galaxy A16 5G. Handphone keluaran tahun 2024 ini mempunyai skrin sebesar 6.7 inci, Super AMOLED, warna cantik dan terang. Senang juga kalau korang nak tengok map. Refresh rate untuk phone ni adalah 90 Hz, buat scrolling lebih lancar. Dari segi prosesor pula, phone ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6300. Phone storage dan RAM bagi phone ini menggunakan 128GB storage dan 6GB RAM. Kamera belakang phone ni pula bersaiz 50MP as main camera plus 2MP depth. Kamera depan pula bersaiz 8MP. Bagi ketahanan bateri phone ni, dia menggunakan bateri 5000mAh dengan 25W fast charging. Jadi, anggaran ketahanan kalau sehari penggunaan berat sebagai rider boleh pergi selama 6 hingga 8 jam. Kalau penggunaan biasa, boleh pecah hingga 1,5 hari ataupun 2 hari. Harga phone ni pula untuk new set sekitar RM800 ke RM900. Kalau harga second hand, range harga sekitar dalam RM400 hingga RM500. Yang keempat adalah Poco M7 5G. Handphone keluaran tahun 2024 ini mempunyai skrin bersaiz 6.67 inci AMOLED, 120Hz refresh rate. Phone ini menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra 5G. Phone ini juga mempunyai storage 256GB dan 8GB RAM. Untuk kamera belakang phone ini sebesar 50MP dengan OIS ataupun Optical Image Stabilization plus 2MP depth sensor. Kamera depan pula bersaiz 20MP. Bateri phone ini menyokong 5110mAh plus 45W fast charging. Untuk penggunaan berat bagi rider, bateri phone ni boleh tahan hingga 6 ke 8 jam. Bagi penggunaan harian ataupun penggunaan biasa, boleh mencecah hingga 1,5 hari hingga ke 2 hari. Harga second hand untuk phone ini sekitar RM600 hingga RM800. Yang ketiga adalah Realme Note 14. Telefon pintar keluaran tahun 2025 ini mempunyai skrin display AMOLED sebesar 6.67 inci dan 120Hz refresh rate. Menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 Ultra. Untuk memori storage pula bersaiz 128GB dan 6GB RAM atau 256GB dan 8GB RAM. Untuk kamera belakang phone ini sebesar 50MP dan kamera selfie pula 20MP. Kapasiti penggunaan bateri agak besar untuk phone ini, iaitu sekitar 6000mAh dan 45W fast charging, yang mana untuk rider yang selalu on phone sepanjang hari itu boleh tahan dalam 8 ke 10 jam. Harga baru handphone ni di pasaran sekitar RM800 ke RM1000, manakala harga second hand pula sekitar RM400 hingga RM700. Yang kedua adalah Realme C75. Bagi handphone Realme C75 yang dikeluarkan tahun 2024 ini menggunakan skrin display 6.72 inci dengan 90Hz refresh rate, menggunakan prosesor MediaTek Helio G92 Max, RAM dan storage sebesar 8GB dan 256GB. Dari segi main kamera untuk phone ini bersaiz 50MP dan kamera selfie pula bersaiz 8MP. Kapasiti penggunaan bateri agak besar untuk phone ini, iaitu sekitar 6000mAh dan 45W fast charging, yang mana untuk rider yang selalu on phone sepanjang hari itu boleh tahan dalam 8 ke 10 jam. Kalau kegunaan biasa boleh mencapai sehingga 2 ke 3 hari. Harga baru untuk phone ni pula tak adalah mahal sangat. Untuk harga dekat dalam pasaran sekitar RM700 ke RM900. Untuk model second hand pula, harga sekitar RM300 hingga RM600.
So, nombor satu bateri yang paling tahan lama adalah handphone Realme C85 5G. Handphone ketahanan yang paling tinggi tak sampai setahun lagi dekat dalam market. Ini dia. Phone yang dikeluarkan pada bulan November 2025. Ia menggunakan skrin LCD bersaiz 6.8 inci dengan 144Hz refresh rate. Menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6300 octa-core dan dilengkapi dengan 8GB RAM serta 256GB ROM. Paling tertinggi ada yang model 16GB RAM dan 2TB ROM. Untuk rear kamera menggunakan 50MP AI kamera dan 8GB front kamera. Penggunaan bateri untuk phone ini super duper tahan iaitu 7000 mAh kapasiti Titan bateri dengan 45W super watt pengecasan. Kalau seharian kerja guna phone ni boleh pergi antara 10 hingga 12 jam, malah lebih lagi daripada tu. Untuk penggunaan biasa pula boleh tahan antara 3 hingga 4 hari dan ke atas. Harga bagi phone ni untuk new set tak adalah mahal sangat, dalam anggaran sekitar RM700 hingga RM1000. Bagi model second hand untuk phone ini pula berharga antara RM500. So, buat korang yang nak tukar phone ataupun nak beli phone baru untuk buat kerja-kerja delivery ni, aku dah tolong korang untuk buat research, aku dah tolong korang untuk buat keputusan phone mana yang patut korang beli dan berapa anggaran bajet korang tu. Okey, pasti tak payah lagi dah korang nak pergi buat survey, buat research tentang phone apa yang sesuai untuk korang buat delivery service ni. Alright, jadi kurasa tu ikut video yang aku nak kongsikan kali ni. Pada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa guys tekan subscribe dan tekan like dekat bawah tu. Jumpa lagi guys, aku Fikral. Assalamualaikum. Thanks for watching. Bye.